Dalam mencari khusyuk ketika solat, macam mana saya nak hadir khusyuk? Sebab lepas saya fokus lafaz-lafaz bacaan dan doa dan solat itu, fikiran saya melayang. Adakah sebab dosa saya atau dengan sebab lain? Boleh jadi macam-macam sebab. Yang pertama, aria dipanggil, gangguan-gangguan hal keduniaan terlalu banyak melintah dalam fikiran kita. Batu orang yang banyak fikir dunia, kurang sikit dapat khusyuk. Orang yang banyak fikir akhirat, mudah sikit dapat khusyuk. Qadar banyak itu pun, sikit pun tak ada masalah. Cubalah khusyuk. Mu dapat serakaat sudah memadai. Kerana sekarang di zaman kita payah dah nak dapat 4 rakaat khusyuk. Betul tak? Kerana syaitan sudah berjanji di hadapan Allah, dia akan ganggu kita. Yang tak semayang dia kata jangan semayang. Main motosikal, main PUBG, main tu, main ni, jangan semayang. Faham lagi? Tapi orang yang semayang, dia suruh ingat situ sini pula. Faham lagi? Kita semayang dah. Dia kata, Syekh, uskur kaza wa kaza di malam yakul yaskut. Dalam kitab Muwatta' Imam Malik. Syaitan mari kat orang semayang. Pak Leh. Pak Mak. Pak So. Cuma ingat anak kucing motosikal kat mana dia multak. Bang, tu yang kita tengah petik, tengah rokok kan? Kan tengah rokok. Ni dalam rokok ni. Maliki yaumiddin. Tengah rokok macam betul. Bodoh pada Syiah lagi. Faham? Tahu tak? Duduk tahiyat ni. Wajah tu wajhiya lillazi fatara. Dok ke bangang namanya. Siapa punya kerja? Tang Sri. Tang Sri Tang. Nata Setang. Faham lagi? Tu kan? Kerja dia tu. Apa? Dia janji depan Allah. La ughwiyannahum ajma'in. Aku akan kacau semua hamba-Mu. Betul tak? Apa dah ingat? Nabi sebut dalam kitab hadis. Hatta lam yadri kam salahan salasa arba'. Sampai akhirnya kita dah ingat. Kita semayang 3 ke 4. Ada tak gitu? Dah 1500 tahun Nabi pesan. Habis dalam bab wuduk, dalam bab mandi junub, dalam bab basuh baju, dalam bab basuh najis, guna washing machine. Bab niat puasanya kucar habis, betul tak? No, sampai Mekah. Mekah ni tempat kita nak melata syaitan, dia kucar lagi. Kita kena melata 70 butir. 7 butir malam raya. Lepas tu malam 11, 12, 13, satu malam 21 butir, 3 telaga. Satu telaga 7 butir, 2 telaga 14 butir, 3 telaga 21. Malam kedua, malam pertama 21, malam kedua 21, malam ketiga 21. 21 kali 3, 63. Campur malam raya 7 butir, 70. Dah kalau tak cukup, kita bawa gigi kutik dan molek. Nak tolak lepas 21, gigi kutik 21 batu. Faham tak lagi? Bola kocek 21, orang kutik lebih lagi. Lebih wak tahu mula, faham? Tak, you buat cukup-cukup. Tak apa, aku buat cukup molek lah. Aku balik masuk Melaka lagi. Betul dah masuk Melaka, dah telaga tu besar. Tapi mu sampai kat Nang lagi. Nang ke-7. Nang ke-7. Sudah. Betul tak? Ayo kau cara tu, macam ni, 3 ke 4. Dah kalau Nang ke-7, Nang ke-7 batu banyak tak apa. Ni yang ngelah, Nang ke-7. Tak ada suti haram. Seluk-seluk ada, terik dah wangi, terik dah wangi. Tu layak tu. Faham lagi? Tu dah boleh lotok. Dia kucar habis. Tak?